Temerloh Pahang. Bersamamu kali ini menyelami kisah Muhammad Hilmi Abdul Ghani, 47 tahun, yang mengalami kesempitan hidup bersama keluarganya. Awal 2025 menjadi detik tragis buat Muhammad Hilmi apabila mendapat serangan jantung. Dia kemudiannya mendapat rawatan di Hospital Temerloh. Kini Muhammad Hilmi hilang sumber pendapatan untuk menyara keluarganya. Sebelum serangan tu macam biasalah. Saya makan kira lepas Jumaat, pada hari Jumaat tu lah. Saya makan dengan anak, dengan isteri lah, dia makan. Lepas makan tu saya rasa mula-mula dia penat biasa je. Dia penat biasa. Lepas tu nafas macam tak berapa selesa lah. Lepas tu saya rasa kenapa pula macam ni nafas ni kan, rasa macam kita duduk dalam air. Lemas tu. Macam lemas lah. Tak kuat lagi, nafas pun dah tak macam biasa lah. Pada tahun 2021, Muhammad Hilmi mendirikan rumah tangga bersama Salmah Ibrahim, 46 tahun. Salmah mempunyai 2 orang anak dengan bekas suaminya, iaitu Muhammad Nizam Muhammad Nazri, 20 tahun, dan Irfan Mirza Muhammad Nazri, 15 tahun. Pun begitu, mereka sentiasa dalam kasih sayang keluarga dan tetap tabah mengharungi liku-liku perjalanan hidup bersama. Sebelum tu dia cuma sakit dada, dia ingatkan biasa je lah, tapi tak pernah pergi cek. Ingatkan sakit dada, sehari 2 dia kena macam sakit dada, lepas tu dah okey. Lepas tu nanti kena lagi sakit dada, berpeluh apa semua. Awal tahun hari tu lah yang betul-betul dia kena teruk tu. Memang muka dia memang dah lain sangat. Tu je lah. Daripada mulut dia memang dia cakap tolong sangat. Dia kata abang tak nak mati. Tu dia sebut. Sebab dia kata nafas dah sampai sini dah. Dia tahu dia nak bernafas. Setiap hari, Salmah akan memastikan suaminya mengambil beberapa jenis ubat yang berlainan. Ubat untuk melancarkan perjalanan darah Muhammad Hilmi dan menghalang daripada pembekuan. Menurut doktor, ubat cair darah ini tidak wajar dihentikan pengambilannya bagi mengelak serangan jantung atau angin ahmar. Rawatan susulan dia bulan 10 ni, saya ada nak berjumpa dengan doktor pakar daripada Kuantan lah, pakar jantung, untuk tengok saya punya tahap kesihatan dan juga tahap jantung lah macam mana. Kalau makin lemah jantung tu ataupun ada kesan tersumbat apa, saya mungkin akan masuk Canberra, orang cakap tu kan, nak masuk Canberra. Kalau terdapat ada tanda-tanda sombat, dia cakap 3 saluran je kan. Kalau macam kena belah kiri atau belah kanan, kalau salah satu tu kena ada ni, memang dia akan bawa ke Kuantan lah. Selain penyakit jantung, Muhammad Hilmi juga menghidap penyakit diabetes kronik. Selepas mengambil ubat cair darah dan ubat kencing manis, Muhammad Hilmi akan mengalami keletihan. Namun dia bersyukur ada isteri dan anak-anak yang masih mengambil berat keadaannya. Sebab saya tak sanggup tengok bila awak orang hidup dalam keadaan tak hantar arah, tak ada kerja. Yelah, selama ni pun macam dia pun, isteri saya ni pun dia tak tahu macam nak beli kari. Macam saya tak ada, dia nak beli kari lah, nak cari pendapatan tu. Dia tak, orang kata tak biasa sangat ya. Jadi selama ni pun dia pun banyak nolong saya juga kan. Macam buat kerja gitulah. Muhammad Nizam Muhammad Nazri, anak sulung dalam keluarga ini. Dia dikesan mengalami autism ketika berumur 6 tahun. Menurut Salmah, Muhammad Nizam dilahirkan sempurna dan tidak menunjukkan sebarang tanda yang mencurigakan. Namun,
Dia disahkan mengalami autism oleh doktor pakar selepas dimaklumkan guru tadika Muhammad Nizam. Memang muka dia memang dah lain sangat. Tu je lah. Daripada mulut dia memang dia cakap tolong sangat. Dia kata abang tak nak mati. Tu dia sebut. Buat dia kata nafas dah sampai sini dah. Dia tahu dia nak bernafas. Beberapa bulan selepas Muhammad Hilmi mendapat serangan jantung, keadaan kewangan keluarga ini amat meruncing. Ketua keluarga yang selama ini menjadi tempat mereka bergantung tidak lagi mampu bekerja gigih. Namun Muhammad Hilmi tidak mahu dipandang hanya berpeluk tubuh. Dia tetap berusaha melakukan apa yang termampu, berbudi kepada tanah, membuahkan hasil. Tu macam dekat rumah ni pun saya pun memang ada tanam-tanam pokok cili. Macam ada orang nak bunga-bunga telang tu kan. Saya jual lah berapa, ikut ikhlas berapa dia nak bagilah kan. Tapi kira ada jugalah hasil untuk saya buat untuk perbelanjaan sikit-sikit. Tapi ikut masa jugalah. Kalau ada bunga adalah, kalau tak ada tak adalah kan. Macam serai tu pun saya usahakan tanam serai. Kalau ada orang nak beli pun saya ada jual juga. Demi kelangsungan hidup, Salmah bekerja sambilan di kedai makan berdekatan dengan rumahnya. Dengan upah RM25, Salmah mula bekerja pada jam 9 pagi hingga jam 3 petang. Dia bersyukur masih ada insan yang bersimpati dengan nasib keluarganya. Kerana saya kesian, dia tidak pendapatan dan suami dia sakit. Saya tidak bagi gaji tetap lah. Cuma kalau lepas time saya panggil lah dia. Sebab saya dah ada pekerja tetap lah. Kurang-kurangnya saya membantulah. Saya cuma akan bagi gaji hari lah kat dia. Jadi buat adalah macam basuh pinggan, lap-lap meja, kemas-kemas kedai lah. Seperti kata pepatah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dengan upah harian yang diperolehi, Salmah akan membeli ikan dan sayur untuk hidangan suami dan anak-anaknya. Walaupun penat bekerja, tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan seorang ibu tidak pernah dilupakan. Sebab pasar yang terdekat dengan tempat saya, yang sini je lah yang paling terdekat sekali. Jadi kalau daripada rumah ke bawa balik kerja ke, sini lah yang dekat untuk nak jalan kaki ke. Sini lah yang paling dekat. Untuk bila dapat gaji tu memang beli lauk lah untuk bawa balik, nak masak untuk anak, untuk suami. Irfan Mirza Muhammad Nazri, anak bongsu dalam keluarga ini. Pada usia 15 tahun, dia terpaksa berdikari dan hidup dalam serba kekurangan. Menurut Irfan Mirza, tiada tempat untuk dia mengadu nasib dan dia pasrah dengan ketentuan ilahi. Keadaan keluarga yang dalam kesempitan memaksa dia melupakan persekolahannya. Ayah selalu sakit, mak tak bekerja sangat, tak berlaras. Saya pun ketolong lah sebab tu saya berhenti. Kita nak juga sekolah tapi mak bapak susah. Sebab tu berhenti kerja tu. Tak tolong ibu aku. Saya ada niat untuk bersama belajar tapi mak bapak susah. Saya pun mau pergi tu lah sungai untuk tarik ikan. Untuk dalam 2 ekor tu untuk buat lauk. Kalau banyak tu dalam
tempat yang lebih ekor tu untuk jual kan. Mendengar kisah Muhammad Hilmi dan Salma, syarikat Faiza Sendirian Berhad berbesar hati menyantuni keluarga ini. Encik Amy saya daripada Faiza sihat bang. Pengurus cawangan Pantai Timur Syarikat Faiza, Azrul Hairi Haji Azimi bersama Kerani Kawalan Kredit Pantai Timur, Muhammad Syahidan Razali hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini dan sedikit sebanyak pastinya memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras Faiza Taj Mahal dan beras Faiza Maharani antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sendirian Berhad sesuai untuk Muhammad Hilmi sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Okey, Encik Amy, Puan Salma ni ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza, berupa wang tunai ada sikit untuk Puan Salma, Encik Amy dan anak-anak semua sekali. Bantu apa yang patutlah. Semoga dapat digunakan elok-eloklah untuk kaki ke rawatan apa yang semua sekali lah. Okey. Saya pun nak ucap terima kasihlah kepada InsyaAllah Faiza dan juga kawan-kawan. InsyaAllah doakanlah kita ni jadi peneraju Bumi Putera dan Islam dekat Malaysia ni terutamanya lah. Okey, terima kasih. Tu macam dekat rumah ni pun saya pun memang ada tanam-tanam pokok cili, macam ada orang nak bunga-bunga telang tu kan. Saya jual lah berapa, ikut ikhlas berapa dia nak bagilah kan. Persahabatan yang berpanjangan juga adalah satu rezeki kurniaan ilahi. Diana Ismail, 50 tahun, sahabat karib Salma sejak sekian lama. Mereka sentiasa bersama, berkongsi cerita, suka atau duka, susah dan senang. Kak Cik tak kisah. Boleh lah. Kak kena sabar. InsyaAllah dia akan bagi. Kak sabar banyak-banyak. InsyaAllah saya je. Saya sentiasa bagi cadangan kat akak. Masa tu saya pun ada kesusahan, jadi dia pernah tolong saya. Jadi saya rasa sampai masa saya pula tolong dia lah. Walaupun saya tak dapat nak memberi bantuan melalui kewangan, tapi yang mana saya boleh, saya mampu seperti kudrat kita, insyaAllah saya tolong lah. Mana yang saya boleh, yang saya mampu, yang mengikut daya saya, insyaAllah lah. Sekurang-kurangnya untuk meringankan beban dia, mana saya macam anak dia kan, nak pergi kerja semua, itu yang dapat saya tolong lah. Mengetahui nasib yang menimpa keluarga ini, Ketua Bahagian UMNO Temerloh, Datuk Rizwan Hazimin Ramli, menziarah mereka sekeluarga. Menurut Datuk Rizwan Hazimin Ramli, usaha murni dan kebajikan telah lama dilaksanakan di sekitar daerah Temerloh, khususnya dalam membasmi kemiskinan, membantu insan kurang upaya dan keluarga asnaf. Menurutnya lagi, masyarakat seharusnya berganding bahu dalam membantu meringankan beban mereka yang memerlukan. Ini sumbangan sedikit daripada kami semua. InsyaAllah boleh membantu sedikit lah. InsyaAllah. Untuk program begini ataupun bantuan yang kita berikan kepada golongan yang memerlukan, sama ada asnaf ataupun golongan lain yang sakit terlantar yang memerlukan bantuan, kita telah buat banyak siri dan di masa akan datang kita akan tambahkan lagi, dan kita akan juga menggerakkan di peringkat kepimpinan kampung untuk mencari golongan yang memerlukan bagi kita berikan perhatian dan bantuan yang sewajarnya. Dan kita juga mengalu-alukan daripada pihak-pihak lain seperti pihak NGO dan kepimpinan
setempat untuk memberikan segala bantuan yang diperlukan bagi kita membantu meringankan beban. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Buntut Pulau Temerloh turut sama mengadakan gotong royong membersihkan rumah Muhammad Hilmi. Aktiviti ini bukan sahaja menjadikan kawasan lebih bersih, malah mengeratkan silaturahim antara sesama penduduk. Gotong royong seperti ini penting untuk memupuk semangat perpaduan dan menjaga kebersihan kampung. Kami sentiasa cakna dan sentiasa mengambil langkah-langkah proaktif untuk membantu apa sahaja keperluan kampung dari segi asnaf dan sebagainya untuk menjaga kebersihan. Mana-mana keperluan yang ada sekiranya terdapat secara gotong royong, kami akan laksanakan secara berkala, dan kalau keadaan yang mendesak kami akan kerahkan anggota kami untuk buat yang seterusnya secepat mungkin. Situasi yang dialami keluarga ini telah mendapat perhatian Persatuan Orang Merdeka Temerloh Pahang, Koma Cakna. Pengerusinya, Abdul Jamil Yaakob dan ahli persatuan datang menziarah keluarga ini dan menyampaikan sumbangan pakaian. Ia sangat bermakna buat keluarga Muhammad Hilmi dan jelas terpancar keceriaan di wajah mereka. Sumbangan ini bukan sahaja meringankan beban mereka, malah menjadi contoh nilai kepedulian yang harus diteruskan dalam masyarakat. Alhamdulillah, hari ini Koma Cakna terus menyantuni asnaf saudara Hilmi di kampung Pulau Temerloh ni dengan membawa pakaian terpakai yang masih eloklah untuk dipakai oleh asnaf kita. Harapan saya tu, saya nak sihat seperti sedia kala lah, macam dulu balik, macam 2-3 tahun lepas. Untuk menyara keluarga, untuk saya tunaikan sebagai tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga lah. Saya pun selalu berdoa supaya Allah mempermudahkan urusan saya, mengangkat penyakit saya, untuk saya kembali bahagia macam dulu baliklah. Nak tengok suami sihat dulu macam dulu, boleh bekerja balik semula, untuk menampung keluarga lah kan. Apa tu kata orang, walaupun tak dapat buat kerja berat, dapat kerja ringan-ringan pun tak apalah. Janji dia boleh, apa kata orang, boleh buat kerja lah. Jadi tak adalah kita nak duduk je ke, adalah kerja-kerja yang kita boleh buat untuk menampung keluarga. Walaupun berat ujian ini, mereka reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang akan menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Kepada penonton bersamamu yang ingin menghulurkan bantuan, boleh layari laman Facebook Bersamamu TV3 untuk maklumat lanjut. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu.